Selamat pagi kelas. Selamat pagi Ustazah. Baik, mari kita belajar rukun iman. Murid-murid, rukun iman pertama ialah beriman kepada Allah. Allah yang cipta langit, bumi dan semua makhluk. Inilah bukti nyata kekuasaannya. Rukun kedua ialah beriman kepada malaikat. Malaikat dicipta daripada cahaya. Rukun iman ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya dah baca Al-Quran Ustazah. Bagus. Rukun keempat ialah beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita ikut akhlak Rasul supaya jadi murid yang baik. Rukun iman kelima ialah beriman kepada hari kiamat. Jika kita buat baik, kita akan dapat pahala. Rukun iman keenam ialah beriman kepada qada dan qadar. Kita mesti usaha, doa dan tawakal. Semua yang berlaku adalah dengan izin Allah. Perkara baik atau susah ada hikmahnya. Murid boleh siapkan aktiviti. Baik Ustazah. Jumpa lagi murid-murid. Terima kasih Ustazah.